Hari ini saya nak tunjuk cara membuat bumbu pedas untuk bubur pedas. Bumbu pedas atau rempah campuran khas untuk membuat bubur pedas ni boleh beli kat Sarawak atau try cari secara online. Jika tak ada ready made bumbu bubur pedas ni, boleh buat sendiri, bahan pun senang nak dapat. Okey, ini rempah yang saya telah sangai dan kisar, dan ini juga beras yang saya telah sangai dan kisar. Bahan rempah yang perlu disangai atau diaruk ini adalah 4 sekawan rempah ratus, bawang merah, bawang putih, lengkuas, cili kering, serai dan kunyit hidup yang perlu dihiris dahulu dan sangai bersama 4 sekawan tadi. Untuk step saya tunjuk ni, saya sangai saja 4 sekawan rempah sebab nak masak terus buburnya. Bahan lain, serai, bawang dan sebagainya saya masukkan dalam bahan tumis yang akan dikisar. Option lain, jika tak nak sangai 4 sekawan rempah ni, boleh je guna 4 sekawan rempah jenis serbuk yang boleh dibeli kat pasar raya. Setelah 4 sekawan rempah tumis dikisar, bubur lada hitam, lada sula, serbuk kunyit dan serbuk ketumbar. Kemudian campurkan bersama beras sangai yang telah dikisar. Sepatutnya untuk bumbu pedas ready made kena bubur sekali kerisik kelapa yang kering, tapi saya guna kerisik kelapa yang basah dan saya akan masukkan semasa memasak bubur pedas nanti. Okey, sekarang untuk bahan-bahan bumbu pedas adalah bahan tumis yang telah dikisar. Semua bahan tumis ni boleh rujuk resepi. Carrot dan kentang dipotong dadu, kacang panjang dan jagung muda, black fungus dan kimchan, fucuk atau tahu kering, daging yang telah direbus lembut, atau boleh guna kulit lembu yang telah disalai, daun pucuk manis, daun mengkudu, daun kunyit, kacang kuda yang telah direbus lembut, santan, air, garam, gula perasa dan minyak secukupnya untuk menumis. Bahan-bahan ini boleh diganti dengan bahan lain ikut kesesuaian sendiri dan elak guna sayuran atau bahan yang cepat berlendir. Untuk cara memasak bubur pedas ni, panaskan dahulu minyak, tumis bahan kisar sehingga pecah minyak. Kemudian masukkan bumbu, kacau rata. Masukkan dahulu sayuran keras seperti carrot dan kentang. Bubuh air untuk empukkan kentang dan carrot. Bumbu yang ada beras kisar tadi juga akan mengembang seperti memasak bubur. So air ni kena bubuh berperingkat bergantung kepada kelikatan bubur yang dimasak. Setelah carrot dan kentang empuk dan beras yang dikisar juga telah lembut, so bubur akan menjadi pekat. Bubuh lagi air. Masukkan daging rebus, kacang panjang, jagung muda, daun mengkudu, daun kunyit dan kacau rata serta bubuh air lagi. Sentiasa kacau bubur sepanjang proses memasak, dan setelah daun mengkudu bertukar warna gelap, masukkan daun pucuk manis, black fungus, kimchan serta kerisik. Okey, kerisik ni sepatutnya dimasukkan bersama bumbu tadi, tapi saya guna kerisik basah, so boleh bubuh awal semasa menumis atau kemudiannya. Kacau rata bubur sehingga pucuk manis lembut dan jika perlu tambahkan sedikit air. Kemudian masukkan tahu kering dan kacang kuda, kacau bubur semula. Kemudian masukkan santan, kacau sebati. Jika korang nak frozenkan bubur ini dan simpan sebagai stok frozen atau jualan, santan boleh bubuh kemudian, dan untuk saya walaupun buat sebagai frozen, saya bubuh terus santan sebab guna santan kotak dan ia tidak mudah rasa sengit atau cepat rosak. Air sekali masukkan gula, garam perasa secukupnya. Kacau sebati bubur. Okey, inilah rupa bubur pedas yang telah siap dimasak. Ia adalah salah satu juadah yang wajib ada bagi orang Sarawak di bulan puasa. Bubur ini juga sesuai dimakan bersama roti canai, murtabak atau roti putih dan sesuai juga dinikmati bila-bila masa.